Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Okey guys, hari ni kita nak review Pokemon Arcanine. Okey, yang ini adalah daripada Langbowang. Ini adalah brand daripada China dan anda jangan risau sebab dia ada lesen daripada Nintendo dan dia adalah item original. Okey. So yang ni pun sama, dia hanya boleh dijual dekat China sahaja dan basically ramai yang bermaksud adalah personal shopper. Okey. So kita boleh dapatkan barang ni kat mana-mana kedai ataupun event yang ada jual barang ini. Okey. So yang ini Digimon Arcanine Fire type. Ini adalah design kotak dia, sangat-sangat menarik, sangat-sangat catchy. Okey, bahagian sisi dia. Okey, di sini dia menunjukkan baru kita boleh guna stand dia, okey, ataupun tidak. Dan dia stand ni adalah berbentuk diorama di mana dia ada efek-efek yang sangat-sangat menarik. Okey. Alright. Arcanine. So tanpa membuang masa, jom kita buka sekarang. Let's go. Okay, dia datang sekali dengan kad koleksi Arcanine. Sangat-sangat menarik guys. Okay, so ni barang dia. Okay, so ni tapak dia. Tapak dia macam ni guys Okay, ada cap di bawah Pokemon. Copyright daripada Nintendo. For sale in mainland China only. So ni bermakna dia boleh dijual dekat China saja. Tapi ada personal shopper yang bawa masuk barang ni ke Malaysia. Okay, ada efek rumput. Memang nice. Okay, so ini barang dia. Ini adalah Pokemon dia. Nama Pokemon dia adalah Arcanine. Okay, sangat cantik Kualiti dia sangat-sangat tip-top guys. Okay, so banyak sangat produk Pokemon yang ada dekat pasaran, macam Moncol, macam Pokemon Scale World. Okay, tapi ini adalah produk dari China dan kualiti dia sangat-sangat terjamin. Sangat cantik. Okay, kita boleh compare dengan original produk daripada Jepun. Okay, contoh macam Moncol ke, Mega House ke, ataupun Pokemon Scale World. Dia masih lagi orang kata cantik. Nice. Okay, so ini adalah kalau kita nak figure dia saja, macam ni sajalah. Okay, kita boleh letakkan figure dia macam ni saja, ataupun kita boleh letak atas stand. Okay, so stand ni kita boleh letak macam ni. Macam ni keadaan dia guys. Sangat-sangat menarik. Okay, so dia bagi kita pilihan lah, sama ada kita nak guna stand dia ataupun tanpa stand. Sangat-sangat cantik guys. Okey guys, itu saja video unboxing kita pada kali ini, Arcanine. Kita jumpa pada video yang akan datang. Bye bye. Thanks for watching.